Ia adalah tajuk utama yang menarik. Kereta api Korea Utara yang menghantar peluru berpandu balistik musnah di Siberia. Ia akan menjadi satu langkah operasi yang hebat untuk Ukraine dalam perang yang sudah penuh dengan langkah operasi hebat oleh Ukraine. Ia nampaknya dapat menyelesaikan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh Ukraine. Dan nampaknya, setakat ini, ia mungkin tidak benar. Namun begitu, operasi pasukan khas yang berani selalunya lahir daripada idea-idea yang mengarut yang kemudian dicari jalan oleh pasukan pemimpi untuk dijadikan kenyataan. Jadi, bagaimana Ukraine boleh menjayakan perkara ini adalah persoalan utama untuk hari ini. Mari kita undur semula. Ukraine sedang bergelut untuk menghentikan peluru berpandu balistik yang masuk. Tidak banyak pilihan pertahanan yang baik di sini, selain sistem Patriot. Tetapi bekalan peluru berpandu pemintas amat terhad di seluruh dunia dan Amerika Syarikat enggan mengeluarkan stok simpanannya ketika konflik di Iran masih berterusan. Oleh itu, alternatif terbaik yang Ukraine ada ialah menyerang peluru berpandu balistik Rusia terlebih dahulu. Sama ada pelancar ketika ia sedang bersedia untuk digunakan atau kemudahan pengeluaran semasa ia sedang dihasilkan. Yang pertama, sukar kerana pelancar tersebut adalah mudah alih. Yang kedua, sukar kerana Rusia menyembunyikan pengeluarannya di luar bahagian barat negara itu. Tetapi, masalah terbesar sekali ialah satu perjanjian yang nampaknya wujud antara Moskow dan Pyongyang. Sekarang bukan sahaja peluru berpandu Rusia yang membedel Ukraine. Ia juga peluru berpandu Korea Utara. Sebagaimana sukarnya pilihan untuk memusnahkan pengeluaran peluru berpandu balistik Rusia, pilihan untuk memusnahkan pengeluaran peluru berpandu balistik Korea Utara adalah lebih teruk. Kita telah bincangkan sebelum ini tentang kekangan jarak. Penyelesaian kreatif adalah untuk menghantar beberapa drone laut berhampiran semenanjung dan membiarkan quadcopter mula mencari beberapa sasaran. Tetapi, walaupun mengabaikan semua masalah operasi lain yang mungkin timbul, ini bukan operasi jaring labah-labah. Anda sedang menyasarkan bangunan yang diperkukuh, bukan pesawat sayap tetap yang terdedah di atas landasan. Oleh itu, sebab itulah terdapat kegemparan dalam komuniti pemerhati perang pada hari Jumaat apabila kabar angin tersebar bahawa Ukraine telah menyerang sebuah kereta api Korea Utara yang penuh dengan peluru berpandu balistik. Ia kelihatan seperti satu penyelesaian yang elegan kepada masalah yang telah disebutkan tadi. Jika memusnahkan kemudahan pengeluaran terlalu sukar, maka tunggu sahaja peluru berpandu itu dikumpulkan bersama. Ia mempunyai kecenderungan yang buruk untuk meletup. Jadi apa yang perlu anda lakukan hanyalah menjatuhkan domino pertama dan kemudian saksikan pertunjukan bunga api yang menakjubkan. Menurut kabar angin, Ukraine tidak menunggu lama untuk bertindak selepas peluru berpandu itu meninggalkan Korea Utara, memusnahkan kereta api kira-kira 6,000 kilometer dari barisan hadapan. Anda boleh faham mengapa pasukan khas Ukraine mahu melakukannya begitu walaupun jaraknya jauh. Rusia dan Korea Utara hanya berkongsi sempadan yang kecil. Jika anda tahu bahawa Korea Utara akan menghantar peluru berpandu melalui rel, maka anda tahu bahawa mereka mesti melalui sini. Sebaik saja kereta api membelok, anda mungkin kehilangan konsistensi itu jika Rusia sanggup mengalihkan ia dari laluan utama kereta api Trans-Siberia. Hanya ada satu masalah di sini. Tiada petunjuk yang boleh dipercayai bahawa operasi ini benar-benar berlaku. Sekarang, untuk lebih jelas, tiada petunjuk yang boleh dipercayai bahawa operasi ini tidak berlaku. Tetapi biasanya beban bukti terletak pada perkara baru yang berlaku dan bukannya pada pasukan tiada apa-apa pernah berlaku. Sumber asal nampaknya adalah satu kiriman telegram daripada seorang penulis blog ketenteraan Ukraine yang memetik pegawai-pegawai tanpa nama. Dan dalam dunia media baharu yang serba pelik ini, di mana tajuk utama yang sensasi mendapat klik dan wartawan individu tidak menghadapi masalah institusi jika mereka membuat dakwaan palsu atau mengelirukan. Ramai lagi turut serta mewujudkan persepsi dalam sesetengah komuniti dalam talian bahawa perkara ini adalah fakta yang telah terbukti. Tetapi kemudian, hujung minggu berlalu. Tiada media arus perdana yang sanggup melaporkannya. Rusia tidak mempunyai apa-apa untuk diakui mengenainya. Dan Ukraine masih belum mendakwa bertanggungjawab secara rasmi. Biar saya jelaskan. Saya tidak mempunyai maklumat yang diperoleh secara bebas sama ada perkara ini benar-benar berlaku atau tidak. Saya rasa secara umumnya adalah idea yang baik untuk berhati-hati dalam persekitaran media semasa. Adalah pelik jika Ukraine tidak menghebahkan serangan itu memandangkan liputan media yang hangat tetapi terhad yang diterimanya. Itulah cara untuk mendapatkan perhatian media sebenar. Bukan sekadar perbincangan dalam ruang gema pro-Ukraine sahaja. Jenis perhatian media yang mempengaruhi pendapat umum. Dan mungkin Ukraine mempunyai beberapa kebimbangan keselamatan operasi, sebab itulah kerajaan tetap berdiam diri. Tetapi sekali lagi, ia masih pelik bahawa wartawan arus perdana
tidak menemui sesiapa dalam kerajaan yang teruja untuk membocorkan kemenangan besar minggu lepas. Okey, mungkin keselamatan operasi memang sangat baik di Ukraine dalam hal ini. Beberapa dozen peluru berpandu balistik di atas kereta api yang meletup pasti menjadi satu pemandangan yang luar biasa. Macam mana masih belum ada sesiapa dari Rusia memuat naik gambarnya di media sosial? Mungkin lokasi sabotaj itu terpencil. Dan mungkin juga terdapat kawalan keselamatan operasi yang ketat di pihak Rusia. Dengan kebimbangan untuk mendedahkan tahap kerosakan, butiran tentang kereta api tentera atau maklumat terperinci mengenai bagaimana Korea Utara memindahkan peluru berpandu balistik. Semua ini adalah mungkin. Tetapi, anda boleh lihat bagaimana pengumpulan semua perkara ini sepatutnya membawa kepada tahap keraguan yang wajar. Walau bagaimanapun, mungkin kita sedang memberi tumpuan kepada soalan yang salah di sini. Mungkin soalan yang lebih menarik bukanlah sama ada serangan itu berlaku atau tidak, tetapi bagaimana Ukraine boleh menyerang program peluru berpandu Korea Utara dengan menyerang kereta api. Sebagai permulaan di sini, serangan yang dikabarkan itu akan sukar untuk dilaksanakan. Mengebom landasan kereta api itu sendiri bukanlah sesuatu yang begitu sukar. Terdapat beribu-ribu kilometer landasan yang tersedia dan tiada cara yang praktikal untuk memantau kawasan seluas itu sepanjang masa, terutamanya kerana sebahagian besarnya terletak di kawasan hutan belantara Rusia yang luas. Satu-satunya cabaran dalam hal itu ialah membawa masuk ejen ke kawasan tersebut. Tetapi kita sudah tahu bahawa mereka berada dalam negara berdasarkan operasi sabotaj yang telah berlaku di tempat lain. Sebenarnya, perkara yang sukar ialah untuk masuk ke Rusia, bukannya bergerak di dalamnya selepas berjaya masuk. Oleh itu, adalah selamat untuk membuat kesimpulan bahawa Ukraine mempunyai rakan di mana-mana sahaja dalam persekutuan Rusia. Selain itu, semakin jauh anda dari Moskow, semakin kurang penduduk tempatan mengambil berat tentang apa yang berlaku dengan politik Kremlin. Tidak mustahil untuk Ukraine mendapatkan bantuan secara senyap di kawasan-kawasan terpencil negara itu. Dan sudah pasti ada keindahan tersendiri padanya. Kremlin sebenarnya telah menggunakan rakyat dari timur sebagai tentera upahan selama bertahun-tahun sekarang. Ia juga tidak begitu sukar untuk menetapkan masa letupan supaya bertepatan dengan ketibaan kereta api yang sedang datang. Anda sebenarnya hanya memerlukan detonator kawalan jauh dan cara untuk memantau landasan. Tekan satu butang dan itu saja. Sebenarnya, kita tahu bahawa Ukraine memang mahir dalam menyelaraskan perkara-perkara seperti ini dalam operasi yang jauh lebih sukar. Ingat bahawa serangan paling merosakkan di Jambatan Crimea melibatkan menetapkan masa supaya sebuah lori meletup ketika ia berada berhampiran dengan kereta api bahan api di Jambatan Selari, supaya bahan api itu terbakar dan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Bom pegun terhadap kereta api yang bergerak adalah operasi yang jauh lebih mudah. Saya juga harus menekankan kepentingan komponen kereta api dalam strategi ini. Seringkali terdapat salah tanggapan bahawa sabotaj landasan kereta api merupakan mimpi ngeri logistik yang besar bagi sasaran. Sebenarnya, ia boleh jadi begitu. Tetapi jika apa yang anda lakukan hanyalah meletupkan sebahagian landasan, masa pembaikan hanya mengambil masa beberapa jam. Malah, berdasarkan lokasi, mungkin mengambil masa lebih lama untuk pasukan pembaikan tiba di lokasi berbanding masa yang diperlukan untuk membaiki kerosakan tersebut. Itulah sebabnya, menyerang sebuah kereta api besar sangat penting. Matlamatnya adalah untuk menyebabkan kereta api tergelincir dan bertimbun di atas landasan. Kejayaan di sini bermakna lebih daripada sekadar beberapa jam kerja pembaikan sementara. Ia bermakna satu operasi perobohan yang serius. Setiap komponen perlu diseret atau diangkat keluar dari landasan kereta api. Hanya selepas itu, kru landasan boleh memulakan bahagian yang lebih mudah. Namun begitu, tiada jaminan bahawa ini akan melambatkan pihak sasaran lebih daripada beberapa hari hingga seminggu. Perkara penting yang perlu diingat ialah, anda tidak memerlukan pembersihan tapak secara menyeluruh untuk membolehkan kereta api beroperasi semula. Kerja-kerja pembersihan selebihnya boleh dilakukan semasa kereta api melalui landasan baharu. Dan dengan perang yang sedang berlangsung, anda boleh bayangkan bahawa Rusia tidak akan kisah mengabaikan beberapa langkah keselamatan. Jika anda benar-benar mahu melambatkan logistik Rusia, maka anda akan mempertimbangkan untuk mengebom sebuah jambatan. Sudah tentu, terdapat banyak pilihan yang tersedia. Tetapi seperti yang kita lihat di Crimea, jambatan kecil boleh dibaiki dengan cepat dan jambatan yang lebih besar sukar untuk dimusnahkan sepenuhnya. Oleh itu, tumpuan diberikan kepada mengebom mana-mana bahagian landasan kereta api yang terdapat kereta api di atasnya. Sebenarnya, Ukraine mendakwa telah melakukan serangan seperti itu walaupun tanpa publiciti yang besar pada November lalu, kira-kira di lokasi timur jauh yang sama dengan operasi yang didakwa berlaku pada Jumaat lepas. Apa yang anda sedang tonton ialah pakej video yang dikeluarkan oleh Ukraine untuk mempamerkan serangan tersebut. Tetapi perhatikan bahawa ini adalah sebuah kereta api. Ia bukanlah kereta api tertentu yang penuh dengan senjata Korea Utara dan nampaknya tiada masalah jangka panjang dengan landasan tersebut selepas itu. Oleh itu penting hari ini untuk cuba memusnahkan peluru berpandu itu sendiri. Sebenarnya, untuk mengenai sebuah kereta api tertentu dan kereta api yang datang dari Korea Utara pula,
adalah tugas yang jauh lebih sukar. Anda perlu tahu bahawa kereta api itu telah dimuatkan dan akan segera melintasi sempadan. Bagaimana anda akan tahu bahawa kereta api seperti itu akan berlepas? Cara terbaik adalah dengan mendengar perbincangan yang berlaku di Moskow. Ukraine mungkin mempunyai orang dalam yang menyampaikan maklumat itu. Sebagai alternatif, ini adalah tugas yang baik untuk risikan isyarat dan Amerika Syarikat telah menguasai Rusia dalam hal itu sejak bermulanya pencerobohan. Sebenarnya, nampaknya, begitulah caranya Amerika Syarikat boleh begitu yakin bahawa pencerobohan akan berlaku. Dengan komuniti risikan AS masih bekerjasama dengan Ukraine, ini mungkin merupakan sebahagian daripada pakej maklumat berkala yang dikongsi antara pihak-pihak tersebut. Kemudian kita boleh melihat satu lagi sisi isu ini, Korea. Korea Selatan jelas mempunyai orang yang cuba menembusi rangkaian risikan Pyongyang, yang secara linguistik dan budaya adalah sedikit lebih mudah berbanding usaha Ukraine. Di satu pihak, Seoul tidak akan terlalu sedih melihat peluru berpandu balistik meninggalkan semenanjung ini. Namun ingat bahawa Korea Utara melakukan perkara ini demi kepentingan ekonominya, manfaat. Dan dalam jangka masa panjang, Korea Selatan lebih suka jika Rusia menganggap Korea Utara sebagai rakan kongsi yang tidak boleh dipercayai. Jadi, ada kemungkinan bahawa perisikan Korea Selatan boleh menyalurkan maklumat kepada Ukraine. Itu mungkin mengecilkan jangka masa kepada beberapa jam sahaja. Dari situ, anda boleh meletakkan pemerhati di hadapan lokasi sasaran untuk memantau kereta api yang lalui, tunggu untuk menandakan yang betul dan kemudian menghantar isyarat kepada pasukan letupan. Alternatifnya ialah penjejakan masa nyata dengan pemantauan satelit. Pada asasnya, hanya Amerika Syarikat yang mampu melakukan perkara ini. CIA dan Pentagon sudah pun memerhati Korea Utara. Dan anda pasti fikir bahawa sebuah kereta api yang sedang dimuatkan dengan banyak peluru berpandu balistik pasti akan menarik banyak perhatian. Malah, dengan semua kabar angin yang berlegar tentang bantuan Korea Utara kepada Rusia, ada kemungkinan pengawasan akan mengesan kereta api itu sebelum risikan isyarat mendapat maklumat. Dan untuk memudahkan keadaan, Korea Utara dan Rusia hanya berkongsi sempadan darat yang sempit seperti yang disebutkan tadi, dengan sebuah jambatan kereta api sepanjang 600 meter yang memisahkan mereka. Pantau jambatan itu dan anda akan dapat melihat mana-mana kereta api yang syarat dengan peluru berpandu melaluinya. Dari situ, ia sekali lagi hanya soal menyampaikan maklumat itu kepada pasukan Ukraine. Jadi ya, ini adalah cara yang munasabah untuk menangani masalah ini. Ukraine mendakwa pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelum ini. Satu-satunya perbezaan ialah menentukan masa serangan supaya terkena pada kereta api tertentu. Dan itu cuma sedikit lebih sukar berbanding sebelumnya. Sama ada Ukraine sudah melakukannya atau akan melakukannya tidak lama lagi, itu bukan sesuatu yang saya boleh pastikan. Sementara itu, apa yang memang dalam bidang saya ialah menulis buku-buku hebat tentang permulaan perang. Itu pada dasarnya adalah skop tugas alter ego akademik saya yang masih tahu harga diri. Semak penerangan video untuk maklumat lanjut tentang buku-buku itu. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.